Seharusnya cinta kita bisa tersenyum. Ini dia penyanyi lelaki yang bersuara meneran. Abang Ram kita di Gegar Vaganza 3. Pastinya ramai yang nak dengar suara husky beliau di Gegar Vaganza 3. Mungkin kita sorot kembali bila Astro datang menjemput. Orang kata buat lagi jawapan Abang Ram sebagai peserta yang macam mana perasaan. Saya rasa masa time tu saya memang terkejut juga sebab saya rasa benda ni saya memang berharap untuk mempertengahkan artis-artis lama ni kepada generasi muda yang tak kenal siapa Ram, siapa Zarul. Jadi inilah opportunity untuk saya dan everybody memperkenalkan siapa yang mempopularkan lagu-lagu yang orang nyanyi kat karaoke. Apabila dah ada Gegar Vaganza 3, pastinya lepas ni adalah banyak job apa semua. Mungkin keunikan yang lain pula dari segi apa yang Abang Ram sendiri nak cungkil, nak tahu dalam Gegar Vaganza 3 ni. Gegar Vaganza ni the important thing is orang memperkenalkan artis-artis lama. Itu penting dan tak adalah macam itu semua rezeki tangan Allah ya. Kadang-kadang kita walaupun kita join big program pun kalau Allah tak bagi rezeki lagi kita tak dapat benda tu. Yang penting sekali seronok jumpa kawan-kawan lama. Itu yang penting sekali di mana kita telah terputus hubungan, tiba-tiba jumpa balik dan saya teringat apabila kita dikumpul 12 orang, kita orang macam duduk terdiam sebab apabila kita tengok sebelah kita tengok balik kenangan kita dengan kita pernah buat show sana. Itu yang menyebabkan benda ni lebih menarik sebenarnya and very exciting lah. Exciting, menarik. Nak nyanyi lagu apa untuk konsert yang pertama nanti? Saya akan menyanyi lagu Semua orang tahu kita akan bersama bila sampai waktunya. Okey, itu dia tagline. Mungkin ucapan ataupun harapan untuk peminat-peminat dan juga penonton-penonton. Dan kepada siapa-siapa peminat-peminat di luar sana yang ingin mengikuti perkembangan saya, followlah IG saya Ram Kasim, REMCASSIM. Di situ anda tahu perkembangan saya dalam Gegar Vaganza musim ketiga. Alright, kita ucapkan good luck dan juga tahniah. Semoga sukses dalam Gegar Vaganza 3. Sebab anda jangan lupa untuk orang kata menonton Gegar Vaganza kalau sebab ada Abang Ram. Thank you. Okay. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Hai. Seolah